Peluru dia suhuf. Sahifah ni selain helayan. Ni sahifah. Sahifah. Kalau Arab baca kitab kan safah, kam sahifah. Sahifah kam muka surat. Helayan. Macam ni. Ni sahifah. Sekeping. Dan suhuf Nabi Ibrahim Al-Khalil wal kalim, dan suhuf Nabi Musa Al-Kalim. Nabi Musa ni dia ada dua dekat dia. Pertama Taurat, yang kedua suhuf. Dia ada dua dekat dia. Taurat dan suhuf. Nabi Ibrahim suhuf. Lagu mana rupa kita tak tahulah. Hak tu saya nak cerita tak boleh kan tu. Lagu mana rupa suhuf. Suhuf itu bagi Nabi Ibrahim dan kalim ni kalimullah. Suhuf ni risalah langit. Ar-Rasail As-Samawiyah. Dia berbentuk risalah. Kalau macam ni kitab kan, Quran, dia risalah. Dia macam surat lah. Kita tak tahu lah lagu mana kan. Yang Nabi Ibrahim dapat dan Nabi Musa dapat. Suhufi Ibrahim wa Musa. Inna hadza la fis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Dan Al-Khalil ni gelaran Nabi Ibrahim. Nisbah dia dengan Allah, dia tu Khalilullah. Apa Khalilullah? Kekasih Allah. Orang yang setia. Kita ni kalau Khalil, kalau Habib, kalau Khalil ni kawan yang dia sanggup mati kerana kawan dia. Kata ulama, dia gembira kerana kawan dia gembira. Dan dia duka cita kalau kawan dia duka cita. Kebanyakan manusia ni, kalau kawan dia tu gembira, jadi kaya, jadi apa? Dia jealous dan dia susah hati. Dia tak senang duduk. Jealous. Kalau kawan dia kaya, senang, sihat, dia tak suka. Walaupun duduk berkawan dengan dia, duduk berkawan. Dan kalau kawan dia tadi ni jatuh susah, jatuh miskin, kena bang kerja, sonong alhamdulillah padan muka. Itu lawan bagi Khalil. Khalil ni kalau kawan dia susah, dia susah. Kawan dia sedih kerana kawan. Dia sedih kerana kawan susah, dia gembira kerana kawan dia senang. Payah nampak ni tuan-tuan. Payah jumpa ni. Itu Khalil. Asam ada Khalil. Dan dia sanggup korban nyawa kerana kawan dia. Itu Khalil. Jadi Nabi Ibrahim ni Khalilullah. Tapi bukan makna macam tadi. Itu nak bagi gambaran ya. Makna dia ni kasih sungguh dengan Allah. Allah kasih sungguh dekat dia. Sehingga Khalil digelarkan dia. Dia nabi-nabi ni masing-masing ada gelaran. Bukanlah makna kalau itu Nabi Muhammad tak Khalil. Jangan. Itu soalan orang bukan cerdik. Dia masing-masing nabi ni ada gelarannya. Dan ada di sebalik cerita, di sebalik nama Khalil. Nabi Ibrahim dia simbolik bagi
seorang kekasih. Tu. Nabi Musa simbolik bagi kalimullah, orang yang berdialog, yang bercakap dengan Allah. Dan Nabi Muhammad ni semua simbol ada dekat dia. Ni Muhammad SAW. Ni Muhammad ni tak ada lawan lah. Kalau Nabi Ibrahim Khalil, dia Khalil juga. Tapi dia tak ambil gelaran tu. Tu. Kalau Kalim, dia Kalim juga. Isra Mi'raj, dia ambil sembahyang. Tapi tak digelarkan kalimullah. Dan Nabi Musa pula tak sempat lihat Allah. Tapi Nabi Muhammad ada khilaf. Kata ulama, dia lihat Allah. Nabi Ibrahim tak lihat. Bila tajalli Allah, fakharra Musa sa'iqa, berebut jatuh. Tak tahan. Tak mampu nak melihat Allah, berdebum jatuh. Nabi Muhammad ni, kata ulama, siap dapat melihat Allah. Melihat Allah dalam keadaan laisa kamislihi syai', Allah tak semacam sesuatu. Dan dia bercakap dengan Allah, tapi tak digelar kalimullah. Itu nak beritahu kata, semua gelaran-gelaran dan sifat-sifat yang ada kepada nabi-nabi yang lain ada kepada Muhammad. Okey, Nabi Ayub simbol bagi kesabaran. Nabi Ayub ni simbol bagi sabar. Bila sebut sabar ni Ayub. Tapi ni Muhammad ni Allahu Akbar. Kalau nak cerita sabar dia, Nabi Ayub tak ada lawan. Kecil dalam perut yatim. Kemudian yatim piatu. Semua meninggal. Pergi ke Taif, disambut dengan batu-batu. Anak yatim, jaga kambing. Teruk tuan-tuan, kalau cerita tak ni teriak saya. Ini Muhammad ni, Allahu Akbar, dia ni semua ada dekat dia. Sebab tu jangan tanya, habis tu ni Muhammad bukan Khalil ke ustaz? Jangan tanya. Itu ni, kalau orang cerdik itu dia soalan bodoh. Tapi kalau orang bodoh, soalan cerdik entah baru yang tu tanya. Dah, itu soalan bodoh ni, bukan cerdik. Masing-masing gelaran. Nabi Muhammad Allah gelar dia apa ya? Abduhu je, hambanya. Subhanallazi asra bi abdihi. Abduhu, abdihi ni bukan calang-calang gelaran kalau Allah panggil. Tapi kita hamba abdi. Hamba abdi, abdu. Hamba abdi. Oh, hamba abdi. Tapi Allah bila disebut Muhammad di abdihi, abduhu, abdihi, asra bi abdihi, Allah. Jadi Allah mengiktiraf Nabi Muhammad itu hamba dia. Kita ni sebut je, wa ana abduka. Aku hamba kau ya Allah. Kita yang nak mengaku, Allah tak mengaku pun. Allah tak mengaku pun kita ni hamba dia. Kita yang nak mengaku. Nabi Muhammad ni Allah mengaku. Nabi Musa kalimullah, orang yang boleh bercakap dengan Allah. Ni Muhammad bercakap. Kalau kasih, tak sesembang lah. Ni Muhammad ni habis lah, tak ada apa lah. Mulia Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Tapi banyak kisah-kisah Nabi Ibrahim ni yang menonjol ke atas kesetiaan dia dengan Allah. Hidup dia banyak lebih terselah kepada kesetiaan. Mana setia dia? Allah Ta'ala disuruh sembelih anak. Nak sembelih. Kalau kita ni mimpi apa ni? Ni mimpi sesat ni. Kalau mimpi elok, mimpi betul. Mimpi suruh sembelih anak, mimpi syaitan. Sembelih anak yang disayang, kita bayang tuan-tuan. Dan pengorbanan dia. Pengorbanan dia hidupkan Kaabah dan Mekah. Berjalan pun jauh daripada Palestin.
dan dia dicampur oleh Namrud. Tu. Bila di saat dia dicampur oleh Namrud tu, Jibril tanya, kamu nak suruh aku buat apa? Kamu nak minta tolong apa dekat aku? Mana dia kata aku tak tahu. Allah tahu dengan apa yang terjadi. Dia kata aku serah pada Allah. Allah tahu apa yang dia nak buat kat aku. Maknanya kamu tak perlu tolong aku. Aku ada Allah. Itu Nabi Ibrahim. Dan dia tak minta apa kat Allah. Dia kata Allah tahu apa yang aku nak sekarang ini. Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuk dan nyamanlah ke atas Nabi Ibrahim. Jibril minta, kamu nak suruh aku tolong apa? Dia tak mau. Itu dia setia dengan Allah. Kalau Allah nak bakar aku, bakarlah, dia tahu. Kalau dia tahu aku layak kena bakar, dia bakar aku. Itu yang dipanggil Khalilur Rahman. Musa, dia pernah berdialog dengan Allah. Sebab itu, ni Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj dekat. Sekarang ni banyak ustaz duk ceramah Isra' Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia nak ambil Quran tu, dia nak bertemu Allah, nak ambil semayang tu, kan banyak nabi-nabi. Peringkat yang terakhir Nabi Ibrahim. Langit terakhir tu Nabi Ibrahim. Dia nak berjumpa Allah, Nabi Ibrahim. Mana dia turun tu, ada nabi-nabi lain. Tak ingatlah tangga tu, cuma kita nak cerita secara umum. Maknanya Nabi Muhammad bila nak turun sampai ke Nabi Musa, Musa kata, "Hai Muhammad, kamu jumpa Allah buat apa?" Allah padukan semayang 50 waktu, 50 semayang. Umat kamu mana mampu buat 50? Kau lebih minta kurang lagi. Ni lebih kurang saya cerita lah ni. Takkan nak cakap Arab pula. Ni Muhammad upi lah minta. Allah kurang 5. Berapa? Dapat kurang dah 5. 45. Pergi minta lagi. Minta lagi. Naik. Ketika dia naik turun tu, dia lalu pintu Nabi Ibrahim. Seolah macam Nabi nak tengok Muhammad dia buat apa naik turun ni. Seolah begitulah. Muhammad dia buat apa naik turun. Sampai kat Musa, nanti dulu. Kita kena terima kasih kat Nabi Musa. Kata tak mampu 50 semayang. 5 pun tak larat dah. Tak larat lah. Ni jenuh. 50 semayang, 50 waktu. Tu. Maknanya kalau 50 waktu ni, lepas zuhur, rehat 5 minit, azan pula. Rehat 5 minit, azan. Rehat 5 minit. Tak tidur kita. Ni dalam lama-lama begini pun, kalau takat sah, 5 sah ni, tak usah duk bangga lah. Dia kena sampai luar tu. Tinggal 5 pun, Nabi Musa minta lagi. Pergi minta kurang lagi. Malu dah. Aku malu dah. Ni semua ada rahsia. Ada rahsia di sebalik cerita tu. Jadi, ulama tanya, kenapa Nabi Ibrahim tak sekat juga? Musa yang sekat. Sebab Nabi Ibrahim, biarlah dekat dia dengan Tuhan. Ikut Tuhan nak buat apa dekat dia. Apa aku kisah? Allah nak wajib apa wajib? Tu kalaulah Nabi Muhammad singgah kepada Nabi Ibrahim, Datuk, panggil Datuk Wan lah. Tok Wan, macam mana pandangan Tok Wan? 50 sembahyang ni Allah tak padu. Katanya Nabi Ibrahim kata apa? Kima je lah. Kalau Nabi Ibrahim biarkan kata macam tu, sebab dia kekasih. Sampai Namrud nak bakar dia, ikut Allah. Nak bakar, tak mau bakar, Allah lebih faham. Tu Nabi Ibrahim.
Allah nak bakar. Tu kalau sebab tu dia tak sekat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad nak jumpa Allah tu, lalu dekat dia. Lalu kat pintu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim duk tengok Muhammad duduk tu. Sampai kat Musa, nanti dulu. Tapi Nabi Ibrahim, dia tahulah apalah Muhammad dengan Allah. Serahlah, aku tak mau tanya apa sikit pun. Kalau bab Allah aku tak mau tanya apa. Dia begitu. Kalau Nabi Ibrahim sekat lah. Kalau Nabi Ibrahim sekat, Muhammad, kamu naik turun ni kenapa? Ni Musa suruh minta kurang. Kenapa kau minta kurang? Silat-silat pada ketika tinggal 5 tu. Kalau Nabi Ibrahim sekat, Muhammad, kamu ni pergi mana dia naik turun ni? Saya ni Allah Ta'ala padu 50 semayang. Sekarang tinggal 5. Mungkin Nabi Ibrahim kata, pergi minta balik. Bagi semua tu pergi minta balik. Silat-silat Nabi Ibrahim suruh minta balik jadi 50. Mampus kita. Tapi Nabi Musa, dia kalim. Apa kalim? Orang yang bercakap. Dia suka bercakap. Dia bercakap dengan Allah dan dia suka bercakap. Mujur juga. Tidak kita jenuh. Ni Musa sekat. Nanti Muhammad, umat hang tak boleh buat. Umat kamu tak boleh buat. Betul, hak 5 ni pun tak boleh buat. Ni kita yang ada ni, alhamdulillah Tuhan pilih. Berapa banyak yang tak semayang tu, berjuta-juta berlambak tak semayang. Kita dalam hanya sekadar ni, tadi kalau sekadar semayang 10 sahur, tak jadi apa. Berbanding di luar sana tu. Pergilah pasar raya dan sebagainya. Allah ramai. Tempat makan. Ni kalimullah dan khalilullah. Baik. Pihak kala mulhakamil alimi. Padanya, di dalam suhuf terdapat kalam Allah yang penuh hikmah. Kalam yang mempunyai hikmat. Kalam Tuhan yang maha mengetahui. Al-Alim ni sifat baik. Asalnya Kalamul Alim Al-Hakam. Kalam Allah yang maha mengetahui, yang penuh hikmah. Ataupun alim ni sifat bagi hakam. Hakam ni apa maksud? Man ahkamat tadbir. Mereka yang mengukuhkan pentadbiran dia. Pentadbiran dia itu kukuh. Itu hakam. Siapa dia? Allah. Alim yang maha mengetahui. Jadi Tuhan yang kukuh pentadbiran dia. Dan Tuhan yang amat mengetahui. Apa dalam suhu? Wallahualam. Kita hanya beriman saja. Wa kullu ma atabihir rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Dan setiap apa yang datang dengannya oleh Rasul, apa yang Rasul bawa datang, fahaqquhu, maka haknya ialah at-taslim, tu menerima, wal qabul, dan patuh. Terima. Taslim ni mengaku. Kita kena akui dan terima. Qabul bukan patuh. Qabul tu terima. Taslim ni mengakui. Terima boleh lah. Mengakui. Iktiraf. Kita kena iktiraf. Apa yang datang
daripada Rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, apa yang Rasul bawa datang kepada kamu, fakhudhuhu, terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Nabi larang, hindarlah, jangan buat. Jangan buat. Habis. Yang mudah-mudah kita tinggal-tinggal. Imanuna biyaumin akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Beriman kita dengan hari akhirat wajib. Beriman kita dengan adanya berlakunya hari kiamat wajib. Wa kulli ma kana bihi minal ajab, dan setiap barang yang adalah dengannya itu daripada yang ajaib. Dan setiap apa yang terjadi pada hari akhirat itu daripada keajaiban, wajib kena beriman. Kalau tata bahasa Arab, wa kulli ni atah kepada yaumin akhir. Beriman dengan hari akhirat dan dengan setiap apa yang terjadi daripada keajaiban di akhirat nanti. Perkara-perkara yang pelik itu kena beriman. Kenapa dia panggil dengan hari akhir? Kenapa dia panggil hari akhirat? Akhirat ni akhir. Sebab hari akhirat tu hari yang tidak ada malam selepasnya, dan tidak ada malam. Tidak ada malam dan siang. Bila kiamatnya, maka bermulalah hari. Hari yang tidak ada malam dan tidak ada siang. Sebab apa? Siang malam ni ibarat tukarnya matahari dan bulan. Proses. Bila matahari dan bulan ni dah rosak, dah tak ada malam, tak ada siang. Hari akhirat itu cerah dia bergantung kepada cahaya arash. Cahaya arash ni kata ulama semacam waktu duha. Dia tak panas, dia tak gelap. Itu cahaya arash. Kita akhirat cerah berdasarkan cahaya arash. Di dunia cahaya matahari. Bulan pun daripada pantulan. Cahaya bulan dan cahaya matahari. Tapi di akhirat cahaya arash. Kenapa dinamakan hari akhirat, hari akhir? Sebab hari itu hari yang tidak ada hari dah. Sebab hari ini nama bagi pertukaran siang dan malam. Apabila kiamat, siang malam dah tak ada, maka hari itu dipanggil hari yang terakhir. Dan kenapa? Kerana itulah hari akhir dunia. Bermulanya akhirat apabila berlakunya pengakhiran bagi akhir bagi dunia. Tidak adalah akhir, tidak ada akhir selepas pada dia. Dia bila kiamat start hari akhirat, dia tak ada akhir. Hari akhirat tu berdasarkan hari sebelumnya. Hari yang terakhir itu, itulah hari kiamat. Tapi dia bukan makna hari itu ada akhir. Hari itu tidak ada akhir dah. Tu. Tidak ada akhir dah. Yang masuk syurga, yang masuk neraka kekal, yang masuk syurga kekal, tidak ada akhir. Mulanya bila? Mulanya ialah tiupan sangkakala. Yang kedua, kata ulama, tiupan sangkakala yang kedua. Hak pertama tu runtuh habis. Lepas tu tiupan sekali kedua.
kemudian. Dipanggil dengan hari akhirat dan dipanggil juga dengan yaumul qiyamah, hari kiamat. Kiamat ni apa dah? Kita sebut kiamat berdegum, berdepam, bergulung. Itu kiamat. Kiamat ni bahasa Arab qiyam, berdiri. Hari kiamat ni hari kita berdiri. Berdiri apa? Berdirinya dan bangunnya dan bangkitnya mayat-mayat daripada kubur mereka. Bangkit daripada kubur. Kata sungguh nama. Berdiri ni apa? Berdiri kita di hadapan mahkamah Allah. Kita pakat bangkit, tunggu keputusan daripada Allah. Itu berdiri. Itu hari berdiri. Imanuna biyaumin akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Selain daripada kita beriman dengan hari akhirat, kita kena beriman juga daripada apa yang datang pada hari itu. Bihi ay fi zalikal yaum, pada hari itu. Setiap apa yang terjadi pada hari itu, daripada segala keajaiban, kita kena beriman. Mana? Macam-macam dah. Pada mahsyar, hasyar, kita berkumpul. Matahari sejengkal di atas kepala, peluh. Ada yang sampai ke hidung dan panas terik, dan syafaat, berlaku syafaatul uzma dan sebagainya pada hari itu. Itu daripada segala ajaib, daripada segala keajaiban yang berlaku. Kita ni hanya beriman. Sebab apa? Itu dipanggil perkara sam'iyat. Perkara-perkara sam'iyat, hanya kita dengar dan kita tak lihat. Habis itu. Khatimatun fi zikri bakil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Inilah penutup. Dia nak tutup dah dalam bab ilahiyat dan nabawiyat dan sam'iyat. Dia nak tutup dah. Nanti kita akan mula tentang isteri-isteri Nabi dan anak-anak Nabi. Jarang kita bicara ni. Anak-anak Nabi, lelaki berapa, perempuan berapa, siapa mereka, dan isteri-isteri Nabi. Jadi khatimah ni penutup bagi perbicaraan tentang ilahiyat ketuhanan dan nabawiyat tentang kenabian ataupun nubuat dan tentang sam'iyat, tentang perkara-perkara sam'iyat tentang malaikat, kitab dan sebagainya. Tutup dah. Itu kata Syekh, khatimatun fi zikri bakil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Inilah penutup pada menyebutkan baki yang wajib. Daripada yang wajib atas mukallaf. Ini satu penutup pada menyebutkan saki-baki yang wajib daripada apa yang wajib ke atas mukallaf mengetahui. Itu maksud dia, Syekh. Apa dia? Mula start. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa puddila. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan bagi sekalian alam. Nabi Muhammad diutus kepada sekalian alam. Jadi wajib kita kena iktikad bahawa Nabi Muhammad itu Allah utus kepada sekalian alam. Wajib kena iktikad.
Kalau kita kata apa? Nabi Muhammad ni diutus kepada Arab Mekah saja. Kata ulama kafir. Siapa yang membataskan keumuman dakwah Nabi, kafir, kata ulama. Barang siapa yang membataskan keumuman umumnya dakwah Nabi itu, kafir. Jadi kita kena etikad Nabi Muhammad diutus kepada sekalian alam. Apa dia sekalian alam? Selain daripada Allah, itu sekalian alam. Jadi Nabi Muhammad diutuskan kepada manusia dan jin. Ini secara ijma' ulama. Manusia dan jin tidak ada khilaf. Malaikat ada khilaf. Khilaf ni perselisihan. Tapi secara umumnya semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Nabi diutus kepada mereka juga. Cuma Nabi Muhammad diutus kepada kita, dia panggil irsal taklif. Utus untuk nak mempertanggungjawabkan kepada kita, supaya kita menjadi mukallaf. Mukallaf ni orang yang ditaklif. Taklif ni yang dibeban, yang dipertanggungjawabkan untuk menunai perintah Allah dan jauh larangan. Sebab tu kita ni mukallaf, orang yang ditaklif. Jadi Nabi diutus kepada kita sebagai utus taklif. Jin dan manusia. Malaikat, kata usaha ulama, ya malaikat juga masuk utus taklif. Tapi malaikat ni nak taklif apa? Taklif ni suruh semayang, suruh zakat, suruh haji. Takkan pula malaikat zakat haji? Tu yang ulama kata tak. Malaikat ni diutus oleh, maknanya mereka ni juga Nabi diutus kepada malaikat, tapi utus tashrif, memulia. Irsal tashrif. Utus itu untuk memuliakan Nabi, sehingga malaikat pun di bawah dia. Kata ulama taklif juga, tapi taklif cara malaikat. Sebab apa? Kata ulama, malaikat ni ada yang rokok, ada yang sujud saja. Malaikat ni. Jadi kalau malaikat yang rokok tu, dia rokok saja, itu taklif dia. Kalau yang iktidal, yang sujud. Lepas tu ketika Nabi Isra' Mi'raj, Nabi melihat lagu mana, Nabi Muhammad diperlihatkan lagu mana ibadat malaikat, tentang suasana malaikat. Nabi tengok ada malaikat ni rokok. Start Allah cipta sampai sekarang duk rokok. Ada yang sujud, ada yang duk antara sujud, ada yang tasyahud, ada yang iktidal, ada yang qiyam. Nabi tengok rupa-rupa sembahyang malaikat ni, Nabi kata apa? Alangkah seronoknya kalau bentuk-bentuk sembahyang ini dibuat oleh umat aku. Jadi nak buat macam mana? Takkan orang Kuala Lumpur rokok saja, orang Kedah qiyam saja. Tak, himpun semua tu. Jadi kita ni, malaikat yang rokok, kita pun rokok. Malaikat yang sujud, kita pun sujud. Malaikat yang sujud, dia tak rokok. Malaikat yang rokok tak sujud. Tapi kita ni boleh rokok dan boleh sujud. Masya Allah. Tu Nabi minta, sampai kita boleh buat semua apa yang dibuat oleh malaikat dalam ibadat mereka. Itu umum bagi sekalian alam. Umum lah. Umum bagi sekalian alam. Alam ni apa dah? Alam ni masih Allah, selain pada Allah. Sehingga kata sehingga ulama, semua batu-batu diutus secara batu. Pokok-pokok dan binatang diutus secara binatang. Sebab alamin, rahmatan lil alamin, sekalian alam. Tapi kata semua ulama, alam ini ialah yang berakal saja. Yang berakal.
Yang berakal ni siapa dia? Iaitulah jin dan manusia. Malaikat dia tak panggil berakal, tak berakal. Malaikat ni satu ciptaan Tuhan buat khusus. Jin malaikat macam kita. Malaikat ni awal-awal Tuhan cipta cerdik dia macam tu lah. Dia tak panggil berakal malaikat ni. Berakal ni bila lahir bodoh, kemudian belajar pandai. Jin macam tu juga. Jin macam kita. Malaikat Tuhan cipta siap dah. Malaikat ni iman dia jibili. Ilmu dia tu jibili. Bila Allah cipta dia, Allah letak ilmu dan letak iman. Allah letak. Kita imun kita kasbi. Kita nak dapat ilmu, kasbi kena usaha. Nak dapat iman, kasbi usaha. Malaikat jibili. Jibili Tuhan cipta komplek siap. Yang kita ada, kamu kena usaha. Sebab tu dia tak panggil malaikat ni berakal. Jin dan manusia saja. Al-alamin maknanya yang berakal. Banyaklah perbahasan di situ. Pertama, Nabi diutus kepada sekalian alam. Ni wajib kita kena etikad. Kemudian pula, rahmatan. Sebagai membawa rahmat. Membawa rahmat. Wapudilah. Dan kelebihan. Lil alamina rahmatan wafudilah. Nabi ini diutuskan bagi sekalian alam dan membawa rahmat kepada sekalian alam. Wafuddila, mana apa? Dan dilebihkan Nabi. Ni dia terjemah kitab ni tak betul tu. Wafuddila tu bukan kelebihan, atah kepada ursila. Nabi ni diutus jadi rasul dan dilebihkan. Fuddila ni dilebihkan Nabi ke atas yang lain. Nabi ni lebih ke atas yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ana sayyidul alamin. Aku penghulu bagi sekalian alam. Apa sayyidu? Akulah ketua dan paling mulia di kalangan al-alamin wala fakhra. Nabi bila sebut dia akan kata wala fakhra. Ana sayyidul alamin yaumal qiyamah wala fakhra. Akulah orang yang paling mulia di kalangan alam-alam ini tanpa aku berbangga. Bukan aku nak bangga dah. Ana sahibu diwa ilhamdi. Aku pemilik panji kepujian yaumal qiyamah wala fakhra. Sebab itu kita kena etikad Nabi diutus kepada sekalian alam dan membawa rahmat kepada sekalian alam, dan Nabi dilebih ke atas segala yang lain. Itu wafuddila. Terjemah tu tak betul itu. Rahmat dan kelebihan, bukan. Kalau kelebihan dia kena kata wafadlan. Ni nak wafuddila. Itu. Lebih daripada yang lain. Alam ni kalau rahmat, okey, kalau diutus kepada sekalian alam, maka alam itu ada huraian. Kalau diutus kepada sekalian alam, kata ulama takkan batu pun diutus. Batu mana ada akal. Laki alam itu dengan makna apa? Alam yang berakal, jin dan manusia. Tapi kalau rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, rahmat itu alam tu, itu bukan yang berakal. Semua jin, batu, tumbuh-tumbuhan, semua binatang, semua Nabi bawa rahmat kepada sekalian alam. Sebab tu sebelum lahirnya Nabi SAW, sebelum lahir Nabi, kalau di Mekah tu Allah tempat pembunuhan, bunuh, rogol, ikut. Maaf sebutlah. Sebelum Nabi dan Rasul, zaman jahilah tu,
Mungkin Nabi tak lahir lagi. Dulu anak tak tahu siapa pak. Perempuan ni lelaki, dia macam ayam. Tak ayam, pakat ligan. Oh, nampak perempuan ni ligan. Ligan macam ayam. Faham saja lepas tu. Lepas tu bila mengandung, perempuan ni bebas nak tunjuk siapa. Kalau ditunjuk ni bapak dia, dia tu kena tanggungjawab. Walaupun hakikat tak betul. Tiba-tiba mengandung, dah ramai lelaki macam ayam. Jadi perempuan tadi bebas. Okey. Mana agak kamu yang menjadi bapak dia ni? Tu. Dia tu kena. Itu sebelum zaman Nabi. Sembelih ni apa dah? Sembelih. Ambil batu, katok kepala. Kalau kambing tu, ambil batu, katok kepala. Pak, pecah. Itu cara sembelih. Kambing ni bek. Tidak bu. Kalau binatang yang kuat lagi, bawa naik atas bukit, sepak. Pum. Tolak. Berdabak je tu. Dulu. Berzina apa sebagai bunuh ni. Bila datang Nabi, Allahu Akbar. Manusia sedar kata, Nabi bawa rahmat. Rahmat kepada manusia dan binatang pun tak dibunuh, tak dimatikan secara begitu. Dan perempuan tidak dianiayai, dan begitu juga anak-anak yatim dan sebagainya dibela. Dan binatang dibunuh secara sembelih. Binatang ni kita nampak je macam dia sakit, sebenarnya dia tak sakit. Hingga Alisen mengakui, kita nampak dia bok, tapi sebenarnya dia dah tak rasa apa kalau kita buat dengan secara sembelih. Kalau kita duk marah sembelih, dulu lagi tahu. Dulu kepak kepala, ambil batu, katok kepala binatang tu bagi sampai mati. Tak apa, orang naik atas bukit, sepak bagi jatuh. Bila datang Muhammad, hilang semua-semua tu. Berzina dah tak ada, bunuh-bunuh dah tak ada. Aman. Kaabah pun bersih daripada berhala-berhala. Yang mana berhala ni macam-macam rupa. Berhala-berhala ni dia bukanlah senyum, tuan-tuan. Berhala ni masing-masing bengih, keluar api daripada mulut. Tu. Tuhan buat kenapa takut macam tu? Buat Tuhan buat pergi molek sikit. Ni buat takut-takut. Nabi Muhammad buang semua habis. Itu. Jadi saya pun tak mau baca ni sebab ni start mulanya kita akan mengaji tentang keturunan Nabi. Kemudian insya-Allah anak-anak Nabi dan isteri-isteri, kemudian nanti kita akan khatam lah. Kita akan khatam mungkin 3 kali 4 kali baca lagi. Kita akan khatam. Ini dia panggil kitab Aqidatul Awam. Jadi kita mengaji petang ni sebenarnya sekadar ambil berkat mengaji kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ni diajar oleh orang tua-tua kita dulu. Sehingga kitab Aqidatul Awam terdapat di kitab Berzanji kita. Kitab Berzanji tu, kalau siapa ada, tengok. Aqidatul Awam ada di belakang. Dulu apa-apa pun kitab mesti ada Aqidatul Awam dalam buku tu. Nak beritahu kata penting. Jadi sebab tu saya memilih baca kitab ni. Dan sebenarnya tuan-tuan dengar saya tak hurai banyak pun tak apa. Ambil berkat mengaji. Dan kalau khatam insya-Allah kita akan ijazahkan. Jarang bila dibaca kitab Aqidatul Awam tu diijazah, insya-Allah saya akan ijazahkan. Dan saya nak berhenti kat situ. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manaf yantasibu. Berhenti kat situ. Abuhu Abdullah Abdul Muttalib. Nanti kita akan belajar tentang keturunan nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada petang ini dapat manfaat pada kita, dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat kita amal dan sampaikan kepada saudara kita yang lain, insya-Allah. Umur panjang kita sambung ni pada kuliah akan datang. Sekadar itu dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazirah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah alaina futuhal 'ad min hikmatik wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. ونسألك اللهم من الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص موكنين وشكر صابرين وتوبة صديقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.